On, ini cerita pasal si Fali Syahri ni apa pula? Itu hari sembang konon-kononnya SPRM siasat Kementerian Ekonomi Azam Baki PMX perlu berundur. Sekarang tiba-tiba dia sembang macam ni pula dah, kan? Esko Terengganu disiasat SPRM tak perlu letak jawatan, kata pemimpin PAS. Ini kepala bana apa benda ni? Orang ni bulan-bulan puasa. Kalau aku sendiri lah, aku tak tahulah. Kalau bagi geng-geng dengan untit kat luar sana, aku tak tahulah. Tapi aku ni kalau bulan puasa, kalau boleh nak kurang dalam carut. Sebab apa? Kurang pahala. Tapi orang, aku tak tahulah. Manusia yang orang kata apa ayat bangkai apa, binatang bengap, bebal, lebih kurang macam tu lah, kan? Engkau ni Fali Syahri, aku sampai tak faham apa benda kau cuba sampaikan ni. Bila kena kat batang hidung orang lain, hantam, bantai. Bila kena kat batang hidung kau sendiri, kau tengok dengan untit. Kau tahu nak cakap apa? Tak apa, boleh teruskan. Jangan letak jawatan. Tak perlu pun. Ini semua adalah perkara biasa kita dalam sistem pentadbiran. Kepala itulah. Astagfirullahaladzim. Fali Syahri, engkau ni sama level macam Mak Jargon aku tengok. Bukan sama level lah, aku ingat memang kau bersama-sama naik lah. Sama-sama naik.